Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang guys. Okey, bersiaran kembali ke YouTube channel saya, Kaswani Samsudin. Dah lama rasanya tak bersiaran. Semenjak Ramadan ni agak sibuk sikit. Jadi petang ni bila saya balik kerja, saya akan pindah ke bazar Ramadan. Hari ni dah masuk 20 Ramadan tak salah saya lah. So ni kira first time juga saya nak pergi singgah ke bazar Ramadan Ecoworld ni. Biasa saya pergi di bazar Ramadan Pasar 2 Puncak Alam. Tapi saja nak try singgah, nak cari menu. Saya nak menu apa yang menarik kat sini ni. Banyak juga kan dia punya kemah-kemah tu. Okay, ni dipanggil dataran Ecoworld lah. Kalau malam-malam kat sini menjadi tempat lepak-lepak malam dengan keluarga. Ada sewa basikal, lampu, ada sewa macam lah, macam ada. Nak cari parking panjang juga di bazar ni, nak jalan kaki pun boleh tahan ni. Nak cari parking dulu. Dia tukang masak dia special lah. Kopi lah berapa basah kan? Satu pack berapa? Ha? Bagi satu. Kopi yang basah ni. Kopi yang basah ni. Kopi yang basah. Mari ni. Ni. RM1 tak apa ya, boleh ya? Boleh. Ada sambal dia kan? Okey. Okey, settle dah. Hari ni boleh diodah berbuka sikit. So saya beli roti john, ada apa ni, murtabak daging, roti john dan juga kopi yang basah. Favorite bunyi saya. So sebab dah terus sikit menu berat. Biasanya rumah saya akan masak nasi. Yang ni kira sampingan
Bajet sekali pergi bazar, biasa saya pergi bajet dalam RM20 lah sekali pergi. Kalau semua nak beli RM50 tak cukup kan pergi bazar. Tambah pula harga sekarang ni, kau punya harga mahal. Yang penting kita kena pandai dengan dia dan kena berjimat lah. Ok, jom gerak balik rumah. Jam 7 ni nak siap untuk berbuka. Ok guys, thank you kepada korang yang telah menonton video ni sampai ke hujung. Selamat berpuasa dan selamat berbuka lah. Terima kasih kepada yang telah subscribe, telah like, telah komen, share. Kepada anda yang baru je singgah di YouTube channel saya ni, boleh support channel saya ni dengan klik button subscribe di bawah. Ok, jumpa lagi hanya di channel Kak Soleh Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.